Sembang pasal bulan puasa ni, orang bukan takat nak fikir nak makan apa je. Orang fikir nak makan kat mana. Jadi aku kat sini nak sediakan kat hampa list-list masjid-masjid yang sesuai untuk hampa buka puasa. Lepas tu terus tarawih kat itu. Sebab apa aku bagi list ni? Sebab ramai orang cakap masjid-masjid ni sesuai untuk orang nak buka puasa. Lepas tu suasana dia best. Tempat kelima, Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin, atau orang duk panggil Masjid Besi. Sebab apa masjid ni? Sebab masjid ni design dia moden dan minimalis. Sama dengan orang zaman lah ni, trend-trend apa semua nak minimalis kan. Lepas tu dekat dengan tasik masjid ni. So bila angin tasik tu lalu, sejuk lah sikit bila nak berbuka. Nombor 4 pula, Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam. Kenapa masjid ni famous dan sesuai untuk hampa pergi buka puasa kat situ? Sebab parking banyak. So orang ramai lah boleh pergi. Lepas tu environment luar masjid dia tu macam taman. So sesuai lah untuk orang-orang yang nak OOTD ni dekat masjid. Yang ketiga pula, Masjid Crystal Terengganu. Sebab apa masjid ni unik dan terletak di nombor 3? Sebab masjid ni diperbuat daripada kaca dan besi. Lepas tu bila malam, lampu malam tu menyala, masjid ni nampak futuristik gila. Masjid ni sesuai untuk jadi spot iftar untuk orang-orang yang estetik. Yang nombor 2 pula, ini tempat kita. Ini Masjid Zahir Alok Staq, Kedah. Masjid ni antara masjid yang tertua dan paling cantik di Malaysia. Masjid ni unik sebab seni bina dia macam belah-belah Arab sikit tu. Sebab tu kalau hampa tengok ramai orang Alok-Staq, orang Kedah ni ramai gila pergi sana buka puasa. Nombor 1 ialah Masjid Putrajaya. Tak lain tak bukan masjid yang paling ikonik di Malaysia. Dia terletak betul-betul dekat tepi Tasik Putrajaya tu. So untuk orang yang suka sangat sunset ni, memang sesuai gila untuk pergi makan kat situ. Dah buka puasa ramai-ramai, lepas tu dapat tengok view sunset lagi. Jadi takat tu je lah antara masjid-masjid yang tercantik di Malaysia ni untuk kita buka puasa. Tarawih jangan tinggal. Selamat menyambut bulan Ramadan. Assalamualaikum.